kat sini baru kita boleh nampak joki yang sebenar, guys. Walaupun hujan, dia orang mesti keluar agak. 30 boleh? 30 boleh? Besok kena pecat. Okay guys, sekarang panas terik Alhamdulillah, nampak? Oh, tadi dah terzoom muka kau pula. Allah. Okey. Okey ini kita okey dah tak ni. silau lah, okey lah. Tak silau lah Nampak aku lah. Sebab ada cahaya ni membantu untuk menampakkan aku. So dia kontra kan, dia hitam dengan putih kan. Panas weh kat sini. Keadaan yang panas-panas ni, kehangatan ni terasa bahang dia kan. Selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Speed. So hari ni kita ada dekat tempat biasa, Suci Muci Time Attack. Round berapa ni? Round 3. Round 3. Round 3. Apa yang bestnya Abang Nizam ni, setiap round dia buat baju baru kan. Lain-lain ni kan. Yes, nanti aku nak suruh dia buat gambar kereta aku lah. Dia pernah buat lah? Tak pernah? Tak pernah. Poster lah, poster pernah. Poster pernah, tapi baju tak pernah. Jadi aku akan minta dia buat baju aku supaya semua orang yang datang sini beli baju untuk round next tu pakai gambar kereta aku. Okay. So macam biasa, Muci-Muci ni tak asing lagi untuk siapa-siapa yang berminat main Time Attack dan main Battle 6. Battle 6 tu kita boleh nampak, aku rasa geng-geng Iris ni semua mesti diorang join main Battle 6 ni. So hari ni korang boleh nampak ramai geng-geng Iris. So diorang buat diorang punya program sendiri. Macam kita pernah cakap sebelum ni, Battle 6 kau boleh create kau punya sendiri punya kategori. Betul. So apa kata kita pergi tanya diorang lah, usah-usah sebelum kita nak pergi tengok race yang ada tu kan. Kita tanya diorang sebab dia macam tiba-tiba jadi lambatkan Iris. Elok-elok Doris patut podium hari ni. Kena aku rasa dia. Kan? Ke tanda-tanda macam kau kena main Iris juga. Main Iris juga minat kereta Iris ni. Sebenarnya kereta Iris ni cantik lah bagi aku kan. So tak silapnya dia Kempro dia sekarang nak macam mana ni? Satria Neo ke Iris nak ke Iris? Mana satu? Tapi Iris aku suka model yang baru tu lah. Dia nampak, kereta tu nampak handsome lah. Facelift yang tu. Ya, dia macam saing-saing lawan dengan Honda Jazz gitu Ke nak yang sebelah dia ni? Sebelah ni Persona ni. Dia lebih kurang je lah. Tapi orang cakap yang tu lipas. Jom kita pergi tanya diorang dulu, tengok apa khabar kan. Aku tak kenal diorang ni. Jadi kita tanya diorang lah. Geng Iris, Assalamualaikum bang. Salam. So korang geng Iris kan? Ya betul. So tiba-tiba ramai geng Iris hari ni Dari mana bang? Saya dari Sepang, di KL. Tengoklah. KL. Rata-rata. So total ada berapa biji hari ni? 11 semua masuk? Semua masuk Iris Cup. Oh, korang buat kategori Iris Cup. Yes. So Battle 6 ke atau nanti 11 orang? Time Attack. Oh, Time Attack ke? Kenapa tak masuk battle sekali? Yang sayang lagi kereta. Sayang kereta. Dia tak. Iris hanya 5,000 sekarang. Tapi masih sayang lagi. Tapi bila kita cakap pasal Iris ni kan, harga dia walaupun drop lah kan. Aku tengok kereta ni sebenarnya cantik tau. Tak tahulah kenapa peminat-peminat ni Gearbox ada problem. Yang sini semua manual. Yang best manual. Auto kurang lah peminat. So kalau untuk gearbox manual, dia punya engine semua spek sama macam Satria Neo ah? Tak, lain head tak sama. Oh, head tak sama. Mana lagi laju? Neo lah. Neo laju. Dia lagi laju. Oh, ya ke? 130 I see. So maknanya Iris, tapi barang yang dia pakai boleh pakai je lah kan? Boleh. Kalau macam Campuli tu boleh pakai sebelah je. Sebab lagi sebelah ada BBT. Okey. Aku ingat dia sama je, rupanya tak sama. So korang punya semua 1.3, 1.6? 1.3, 1.6. Tapi sebenarnya CVT dia pun tahan, cuma tak laju. Itu je. Kalau nak cerita siapa bersepai dulu antara Toyota, Honda, Proton kan? Honda, kita dah tahu dah Honda. Akan ada FC kan? Sebenarnya CVT ni itulah. Aku rasa diorang ni bukan sebab apa. Diorang malu nak tukar exhaust. Jadi korang cari je lah terus yang manual ni kan. Sekarang harga manual berapa kan? Paling murah 5,000. 1.3 manual. 1.3. 5,000 bawah 15,000. Ni ada lagi geng dia datang ni. Nampak sama. Ini 1.3 manual.
selesa lah. Paling Oh. gila lah. Patut abang ah. kena apa ni orang kata kereta-kereta tradisional ni patut kena ramai guna lah untuk main track, main show semua ni kan. Benda ni bagus sebenarnya kau tahu tak. Cuma aku nak tanya korang lah, kereta yang model lama ni dengan yang baru tu kan, interior dalaman dia sama? Lain. Oh lain? Oh lain? Beza sikit. Beza apa? Upholstery seat tu tak sama. Dashboard semua lain. Ada center console tinggi. Ya. Beza dengan mana satu? Dia ada 3 version. Yang ni, okey, contoh yang ni dengan yang model 1.6 first ni. Paling baru lah. Paling baru. Paling baru beza banyak ah. Banyak. Cuba tunjuk sikit. Belanja sikit. Belanja sikit. Tapi kalau kita tengok body chassis sama. Chassis sama. Cuma Luar- depan ni okey, Lampu lain kan? Kalau nak convert kena tukar semua lah. Okey, kalau convert dia MC1, MC2, MC3. MC2 boleh pergi MC3 tukar lampu. Okey. MC3 tu yang macam ada tanduk kat atas tu. Okey, dia yang macam mana? Yang ni? warna lampu tu MC2. Yang ni? Oh. Yang itu MC3. Okey. So yang ni MC1. Ni MC1. Yang selalu MC tak pergi kerja tu siapa? Tu dia. Okey, so ini MC1. MC1 ada 2 version kan. Okey, so kalau kita nak convert terus, tak ada masalah juga. Cuma tukar dia punya bonnet, lampu apa? Lampu fender. Fender boleh pakai balik. Fender boleh pakai balik. So memang boleh convert lah. Boleh. Tak ada masalah. Okey, so untuk interior dalaman dia kita tengok yang model lama dia. Sebab kita pernah review yang model lama punya tau. So jadi dia ini dah tokil lah ni. Yang kau punya tak tokil. So kita tengok ni, kereta handsome ni. Ni MC4. Ini MC1 ke? MC1. MC1 custom. Custom. Ini colour macam kita kau yang lama Maybe ni. Maybe. Ini cat ke red? Cat. Oh. Ni kaya ke? Kaya Oh, seat pun Sportster Oh. Okey, dalam dia macam ni lah. Saya beli dengan Abang Chaki lah. Oh, ya ke? Owner Volkswagen tu. Saya beli dengan dia. Oh, owner Volkswagen. Okey. Cik, pusing-pusing kenal kawan-kawan kan. Okey, so untuk interior dalaman dia macam ni lah. Okey. Standard So dia tambahan yang tu tambahlah dia punya apa monitor tu. Handle player je. Okey. Tapi blok aircon panas so tak boleh guna aircon. Okey, tak sekarang saya tanya awak lah. Awak datang tadi lambat lah. Saya datang lawak ni. Melawat. Oh, melawat. Ingat tadi geng awak ada call ke sebab diorang kena tapau ke apa tak ada lah. Saya orang sini, dia orang KL. Patut saya dah dapat. Biasa orang paling dekat. Tu dia akan paling jauh lah. kan. Okey, so kita dah tengok untuk bahagian interior dalaman tu. Jadi okey. kita tengok. Ni tajam ni baik-baik. Banyak rapat tau. Ni tajam ni. Ui, macam mana jalan ni? Tak boleh masuk ni. Ni statik kan ni? Macam mana nak jalan ni? Boleh je jalan biasa. Boleh Boleh je. Goncang ah? Okey. Okey so dah cakap Iris body dia solid. So dia tak goncang. Jom kita tengok yang baru punya, model baru kan. Okey, kau tengok belakang dia. Tengok daripada bahagian depan kita boleh nampak beza yang ketara lah. Okey. So untuk model lama dia cantik, tapi untuk model yang ini MC3. MC3 ada 2 version ke? Okey, ada 2 version. So ini antara yang cantik lah aku rasa. So nampak lampu dia tajam sikit Yes. Dia tak sama kan macam Persona punya facelift kan? Tak sama. Tapi kalau yang facelift untuk Iris yang last kali tu, lampu dia LED dah tak ada pakai halogen dah. Dia punya grill pun nampak macam runcing sikit macam model-model baru kan. Yes, tapi yang kreatifnya lah yang aku nampak lah dia pergi buat lead depan ni. Ni handsome Kan? Ni kalau pandai buat kan, adjust buat carbon sikit. Nampak nampak dia punya racing. Nampak penuh lah kereta ni. Ingat kan, kita tengok mana belah dalam beza ni cakap. Ini nampak mahal lagi. Tengok. Nampak model. So dia punya aircon dah kat bawah. So mungkin orang komplain aku panas ke apa kan. Dah tak kena block dah. So dia punya konsol tengah dia pun lain. Tu macam X70 kau punya konsol dia kan. Tak, aku punya yang 2 clutch. Yang ni dua clutch yang macam S70 Tommy punya 6 speed ni. Lagak Untuk MC3 memang beza je kuasa konsol boleh nampak lah. Dah ada tinggi kan dengan ada ada rest, armrest. Kalau yang standard MC1, MC2 semua kat bawah. Gear level semua kat bawah, bukan kat atas. Armrest tak ada lah, kena tambah lah. Sebab dia MC3 ni tak ada manual dah. Dia dah tak ada version manual. So kalau nak convert, Kalau kita ada yang custom, orang potong lah tengah tempat shifter tu, besarkan untuk manual sok. Tapi untuk lah ini kita boleh share dekat kawan-kawan luar sana, mana tahu korang masih
mencari-cari kereta kan. Mungkin antara bajet yang murah untuk korang dapatkan antaranya kereta Iris lah, kereta yang kecil. Lepas tu part dia semua pening tak? So far tak senang cari. Senang cari lagi. Kalau nak upkan dia punya power susah. Untuk manual macam boleh buat kan. Power senang, boleh tukar ECU. Okey. Macam CVT boleh remap lagi sebab ada beberapa shop yang dah boleh unlock ECU ni. So kita rekan bus. Okey. So dah ada beberapa kedai yang boleh remap ECU lah. Untuk gearbox tuning pun ada yang boleh buat, engine mapping pun ada yang dah buat. Faham. So maknanya sekarang korang tak payah risau lah. Anda kata kalau nak beli kereta national ni, sebab player-player kat luar sana banyak dah explore pasal kereta-kereta ni kan. Macam mana nak bagi power lah. Boleh lumba dengan VTEC tak? Itu kena tanya manual lah. Okay. So apa pun diorang sekarang nak bergerak untuk Iris Cup. Kita jumpa korang lagi sebab aku nak So memang cantik Aku tengok yang ni beza, nampak moden lah dia punya. Dia ada push start juga sebelum ni. Yang ni ada push start. Ni ada push start. Yang tu aku tak pasti lah. Cuma bagi aku, asalkan chassis dia sama, interior dalaman tak apa. Luar tu kita boleh buat. So Dia kalau boleh convert tanpa kita buat penguasaan yang tak payah potong-potong. Yes. Okay lah. dah cun lah. Okay, kita tengok diorang nak pergi race sekarang ni. Kita bawa korang tengok Iris berlumba. Time attack katanya. Ini aku dalam banyak-banyak ni, kau agak-agak siapa yang boleh laju ni? Kita tengok yang ni laju lah. Ni laju. Sebab dia ada wing lah belakang dia. Dia ada downforce lebih sikit lah. Bagus lah tengok budak-budak muda ni, diorang datang kat tempat yang betul untuk berlumba lah. So sebenarnya banyak je design. Kau tengok bumper tadi kau tengok okey, ni di custom lah kan. Okey. Yang ni lain. Yang ni lain. Banyak je design dia. Tapi yang tadi baru sampai Mamat tu, Mamat tu punya bumper nampak macam Jazz punya bumper, GK punya bumper kan. Betul. Tapi apa pendapat kau tentang yang model baru? Okay. Nampak cantik Dia nampak garang sikit lah Kan? Minat. Dia punya atas ni dah macam lip. Atas ni macam FC punya ni. FK8. Okay, jom kita bawa korang tengok diorang berlumba lah. Sekejap lagi kita tengok yang geng-geng lain pula berlumba kan. Okay. Sebatang only Sebatang oleh. FL5 tak mampu. Ini kat sini tapau FL5 tak boleh. Kau tengok dia punya exhaust sebatang only garang bunyi dia. Belanja sikit. Padu. Okay, thank you. Yang ni menang. Ini menang dia dah pakai helmet siap-siap. Sebab dia awal-awal dah pakai helmet. Okay. So yang ni race tak pakai helmet. Dia dengan organizer gang. Ni pun dah pakai helmet kan ni. Okay, all the best. So yang ni yang ni gempak sikit. Dia tinted. Tak nampak dalam Ni nampak biasa. Selalu nampak biasa ni laju. Tak ada. Okay. 54 tu, 54. Kau tengok dia pakai GT Wing ni. Cantik terus kereta nampak ganas. Dia pernah komen dekat kaki spring. Ji, belilah Iris. Maksud kau ke aku yang reply balik, okey, baik, mantap, good idea. Kan? So sebenarnya kita memang kalau boleh kita minat kereta-kereta national ni. Penggayakan dia semua pun cantik. Pokok pakai skirt pun cantik. Bahaya tu. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me.
muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess, what's happening next, yeah. You got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. So hari ni kau boleh tengok kereta semua laju, ada Neo, ada Jazz. So banyak pilihan kereta hatchback kau kena pilih ni. Tapi nak mencari kereta-kereta pendek lah. Minat lah, minat. Tapi kalau korang ada kata nak kita percepat kan, korang boleh scan QR ni, korang boleh masukkan duit dia sini. Back in dulu. Buat sumbangan kita pergi cari sedikit kereta. Tengok satu tu. Lawa juga Handsome. Color purple. Oh ni. Ui, bahaya ni. SCG. Aku pernah kena tu. Waduh. Perang tu. Dia sama lah Gento, Persona, Iris. Sama lah enjin dia kan. Ya, Neo. Sekali lah. Neo lah. Ni korang boleh komen kat bawah antara Neo dengan Iris, mana yang korang minat. Sebab aku tak tahu lah, macam hati lebih pergi kat Iris. Biasalah orang tua dah ada anak kan. Dia nak cari kereta yang praktikal sikit. Dalam masa sama boleh main. Lagi Neo pun banyak orang main dah kan. Mungkin kalau main Neo nanti aku sama dengan Abang Neola. boleh tapau dia. Nak tapau tak boleh, kena hormat. Dia lagi lama buat YouTube daripada kita. Kau nampak dia corner bukan gini dia sini. Itu hebat lah. Kan macam kalau kau nak tengok dia laju tak laju kat corner ni, dia orang tak blow. Betul. Kalau dia blow tu maksudnya tak cukup laju. Betul. Ataupun mungkin kereta dia terlampau laju. Terlampau laju satu, ataupun dia first timer. So kita boleh faham lah dekat situ kan. Oh dah habis. Tengok. Mana-mana ada je. Tu hari aku makan nasi kandak pun ada. Nasi baik ada kamera. Ada kamera dah rekod ada kan. Korang berapa biji hari ni hantar? Kalau biji hari ni sebiji ke? So berapa orang turun? Oh 2. Siapa joki? Oh masuk kategori apa bang? Camco, Voice, Open. Tu dah 3 lah tu. 3 dah battle open dengan battle 1.c. Okey, yang lain tu boleh bagi saya joki. Hujan ni. Hujan pula ke? Macam mana ni guys? Wet race. Okey, so kita tengok kategori apa pula masuk ni. Ada Jetta lah. Wish. Ada turbo ni. Honda Jazz turbo guys. Dia pitching. Okay, kita pergi. Wah, ni SCG yang kau kena. Tengok. Okey. Oh, dia jet Laju juga JSGG tu Wah, aku rasa Jetta tu pun gila kat Jetta tu. Bawa kereta aku tengok macam dia tak tahu macam mana tengok. Dengan hujan macam ni. Aku tengok dalam keadaan hujan yang macam ni, aku syak kejap lagi mesti ada yang berpusing. Sebab kita nak tengok drama tu guys. Aku tengah tunggu yang geng-geng Iris ni. Kita nak tengok Iris ni. Dia best bila nampak ramai-ramai kan. Satu geng kan. Yeah, bila tadi dia cakap Iris Cup push. Macam So bila lagi yang lain-lain geng-geng korang ada banyak geng kereta kan. Betul. Buatlah korang punya kategori sendiri. Sebab sebelum ni kita ada tengok Vios. geng Vios. So mungkin dia buat Vios kategori lah. Kali ni kita nampak geng-geng Iris pula. So kita mungkin menyeru geng-geng Honda Jazz. Second ke? Kan? Geng Ivy. Betul. Boleh panggil lah buat grouping macam tadi, mengisi masa lapang pada hari hujung minggu. Dekat tempat yang bermanfaat guys kan. Betul. Jom kita tunggu. Okay, so kategori Iris Cup dah keluar. Walaupun hujan dia orang still keluar agak. Okay, kita tengok sekarang.
Daripada Doris. Buat embeng Doris. Wet race dia orang Gila lah diorang So kat sini baru kita boleh nampak joki yang sebenar guys. Kalau hujan ni skill joki tu kan. So memang diorang kena lawan diorang punya steering kau-kau lah ni kan. Licin Tayar tak tahu. Kalau pakai jenis tayar semi street lagi teruk kan. Ya. Tu dah ni. Abang Sempo tu kenapa? Dah macam budak-budak main dekat dataran ni meletup-letup kereta dia. Pelakong. Pelakor Okay, so macam diorang bagi tahu tadi, Iris diorang ada yang 1.3 dengan 1.6 lah. So diorang buat kategori Iris Cup, main buat time attack. Sekejap lagi kita tengok diorang punya timing berapa sebenarnya. So untuk kereta yang diorang cakap dah buat sikit-sikit, Datuk Sago ni timing dia dapat berapa? Perang bunyi dia So aku rasa ketua tu. Ni yang sebatang oli tadi tu. Dia ada belanja tadi Belanja. So ni model auto model auto pun dia main juga. So ada yang manual, ada yang auto. Kawan-kawan dia rekod orang tadi Awak ajak awak Bang. nak buat duit. Nak buat duit? Ya, kejap lagi kawan cakap, kawan awak cakap dia nak video tu, awak cakap RM20. 30 boleh? 30 boleh. Jauh Kau tengok, ni semua nak buat duit ni. Tengok ni kan. Satu gambar, satu keping 30. Ya, satu video tu. So nanti kalau video aku kau buat main. Ni mahal sikit ni. Ni mahal ni. Oi, ni mahal ni. Kau kena bijak. Kau ingat tolong free ke? Memang kena hujan kau pasal-pasal. So berpusing kat situ sebab hujan makin lebat. Okay, so ni grup yang kedua. Sebab tadi diorang cakap ada 11 biji kan. Termasuk abang Doris mungkin 12 biji. So sekarang grup nombor 2 lah. Okay, lebat hujan dah tempias dah ni. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. Okay, so sekarang barisan battle seat dah masuk kau tengok ni. So battle seat tak sama dengan time attack tadi. Dia akan susun kereta lah. So timing ikut yang masa time attack first hit tu. Siapa yang laju dia duduk depan lah.
Yang time slow duduk belakang. Betul. Kita kena tanya dia punya partner. Ha. Bang, kalau dia balik tak bawa piala, abang ada kata-kata untuk dia? Kata-kata dia tolong lah. Besok kena pecat. So sekarang kalau kita tengok dia punya position secure lah. 3. Nombor 3. So kita mengharapkan sama ada dia naik lagi 2 tangga ataupun paling teruk pun stay balik dekat tempat dia kan. Janji podium lah. Yes. Mau podium. Ya, guys. Okay. Oh, nak buka dah. Okay. Kita tengok lampu tu. Bila lampu dah padam, dia orang jalan Okay. Nampak permulaan yang baik? Yes, permulaan yang baik. So kat belakang dia persona daripada tim FTU lah. So Mamat tu pun terror kat bawa kereta. Kan? Member dah biasa bawa integral kot. Main kat Sepang tu kan. Okay, so kita tengok ni kasut line ada yang boleh potong ke? Macam Subaru bunyi Satriano tu. Mambel siut. Ni dia ke ke tak ada problem dah ke? Okey lah. Bunyi macam tu. Kan? Bunyi dia macam tak ni Yes. Firing ada macam misfire. Yeah. Oh, wow, wow. Oh, wow. Dapat potong. Okey. Kat sini kita tengok kali ni ada orang dapat potong tak? Masih kekal di posisi Yes, so kita boleh nampak Abang Satriano warna kuning tadi tu. Dia pancing kelas tu. Harap-harap dapat lah sebab kita boleh tengok yang dah potong ke? oh tak potong. Sabar. Hebat. Dia selamat guys. Hebat guys. Mantap. Dia potong balik. Sekali. Aku dapat conclusion dia. So kereta merah tu dia racer, dia drifter. Dia hebat dia boleh control. Kereta dia nak berpusing dah tadi Ya memang hebat. So sengit perlawanan kali ni kan. Sebab kita sokong je semua. Kita tak tahu siapa-siapa pun. Kita je. Tapi pertandingan kali ni nampak rancak. Betul. So macam kalau time attack, kau tak ada berlumba siapa-siapa. Yes. So siapa timing paling cepat. Macam Battle Stick ni, siapa yang finish line dulu? Kita nak tengok siapa yang cross dulu garisan penamat tu kan. Apa-apa boleh terjadi. So kalau kat race ni apa-apa boleh terjadi. Walaupun dia tengah nombor 1, Betul. kita tak tahu lagi. Sampailah checker flag kan. Yes, betul tu. Lagi satu round kan, lagi satu round. Bang, lagi satu round lah. Lagi satu round. So, apa pun tahniah dekat Abang Satria aku ni sebab dia secure position dia. Dan untuk yang kereta color merah tu, dia memang hebat lah. Power Super power. So
So bila kereta lama ni dah lah dia tak ada bantuan apa-apa. Yeah. Tak ada traction control, tak ada ABS. Tapi dia boleh Betul. Abang kereta merah tu hebat. Abang kereta kuning tu pun hebat sebab apa? Bila ada benda kejadian yang berlaku macam tu tak ada apa-apa pelanggaran. Dua-dua hebat. Dan yang paling hebat Vios dukung tu. Oh. Langsung orang tak boleh kejar dia. Dia siap lambai tu. So persaingan sengit ni. Ni battle seat kategori yang kita laju lah. Okay, nampaknya dia dah memotong. Dari Mochi dengan 53 saat. Sekarang penyampaian hadiah baru Datuk dengan Tan Sri dan sampai. Kan dia tunggu penutup baru datang kan. Ujung. Hujung-hujung. Di tempat keempat, Eden dari Eagle Autoworks. Oscar lubricant ni antara yang support selalu ada. Kau tengok banyak gak pakai minyak dia. Betul. Kan? So lepas ni kita kena try kat Masa tu besar kan. Payung kembang Tak, itu lagi masa kenari tu saya tak Di tempat ketiga, Chong Suman Motorsport News dengan catatan masa 52 saat. Next time So sekarang diorang tengah buat penyampaian hadiah. Yang menang kita boleh tahu memang banyak Seterusnya kategori tempat kan. kedua, JS Cam Eagle Syam-syam Autoworks tengok. 51 Tapi kita seconds. yang pasti antara yang paling best aku tengok tadi kita Abang Satria tu yang hijau tu memang dia power gila lah. Lepas tu yang race kereta warna merah Dan dengan untuk Satria 1.5 NA memang tak boleh nak dilupakan. Nasruddin Akil Kalau 50 saat. Pacu Kalau Capro Dior warna oranye tu Oh. laju. Laju So kalau 4 wheel kereta aku lah paling laju sebab Abang Yat belum masuk lagi. Kalau dia masuk mungkin dia antara yang laju juga. Alright, good foto. takut overshoot je. Itu laju sangat. Satu, dua, tiga, trophy out, trophy Dah kat out. hujung-hujung ni kita Satu. tak nak cerita banyak lah. Takut. Sebenarnya Satu, kita dua, nak tiga. ucap Alright. dengan tahniah Dan dekat kepada pemenang semua yang join. seterusnya, Myjack VTEC. Sebab hari ni memang meriah lah. Mai betul. Di tempat Peserta-peserta yang join kelima, kan. Yang paling penting Ismail Hakim ada grouping TDZ join. Auto Park So kita dengan harapkan catatan lepas masa ni banyak lagi 54 group saat. lain lah yang buat kategori dia orang sendiri kan. Yes. EV kalau dia ada buka kategori EV Ha. kan. Panggil Abang Oli Di Boleh tempat lagi kan? keempat, Maui dari Kalau EV nak KCC je mana? Tak ada lah kan. Ke bateri paling lama kan? Kena lumba sampai habis di tempat ketiga, Yes. Kok Okey, Cici jadi, 53 saat. Kalau korang nak tahu perkembangan lain selanjutnya tentang Suci Muci, korang boleh follow orang punya page. Dan kalau korang nak tahu next project kereta kita, Di tempat korang kena kedua, follow kita. Aswan Ashraf. Macam biasa guys, 49 sebelum kita akhiri rancangan seconds. ni, kita nak orang tolonglah support, kasih subscribe, tentak butang loceng tu lagi. Jadi kita akhiri rancangan ni. Assalamualaikum. G.